Dalam dunia elit, manipulasi bukan sekadar drama emosi. Ia adalah strategi yang halus untuk mengawal fikiran dan keputusan orang lain. Yang bahaya jarang nampak seperti serangan, tapi ia datang dalam bentuk pujian, simpati, nasihat yang macam kedengaran seperti macam ikhlas. Manipulasi emosi berlaku bila seorang guna perasaan korang untuk tundukkan korang kepada kehendak dia. Dia tahu bila nak buat korang rasa bersalah, bila nak bagi rasa istimewa dan bila nak diam supaya korang mula mempersoalkan diri sendiri. Individu yang manipulatif ni tak perlu menjeritlah nak berkuasa. Dia cuma perlu tanam rasa ragu, doubt dalam diri korang. Bila korang mula mempersoalkan nilai dan keputusan korang sendiri, dia dah menang. Dalam dunia elit, permainan sebenar bukan tentang siapa yang paling kuat bersuara, tapi siapa yang paling tenang kawal emosi dia. So, kalau korang nak jadi top elite, kawal emosi dan korang akan kawal dalam game ni. So, saya ada buat seminar percuma. Cuba klik link bio. Belajar cara nak lindungi diri dari manipulasi halus dan kebocoran energi.